Kamu tinggalkanlah, keluar daripada kabinet lah sekarang. Barulah betul. Kamu ada pilihan nak tinggalkan kajian perpaduan atau tidak. Sebab kalau kamu tinggalkan kajian perpaduan, kalau UMNO hari ini atau kepimpinan UMNO, Zahid Hamidi, Presiden UMNO, tak mau lagi jadi Presiden AMDAP, nak tinggalkan DAP ni betul-betul, kamu boleh. Sebab ia tidak meruntuhkan kerajaan. Kamu tahu? So sekarang ini Anwar Ibrahim dalam kajian perpaduan, dia tak salah saya ada 140 lebih 150 ahli parlimen. So kalau kamu Barisan Nasional atau AMDAP ini atau UMNO, kamu tak nak lagi jadi AMDAP, kamu betul lah kan, kamu betul-betul kita tak nak bekerjasama dengan DAP ni, kita tak nak ini semua ni, DAP kita UMNO tak pernah bekerjasama dengan DAP yang kamu sembang kencang tu kan. Kamu tinggalkanlah, keluar daripada kabinet lah sekarang. Barulah betul. Jangan sembang je. Ini kamu buat keputusan ini macam apa benda ni Tadi saya ada dengar cerita kita walaupun di dalam harimau tapi kena cakap kambing. Ini apa benda? Jangan ajar orang jadi penakut. Ajar orang jadi berani lah. Kalau kamu betul-betul fikir benda itu, kamu tak nak bekerjasama dengan DAP, kamu keluar dalam kajian sekarang. Itu tidak melanggar titah agung. Sebab titah agung dulu nak bentuk kerajaan dulu tu. Kalau kamu tinggalkan pun kerajaan perpaduan ini, sebab kamu nak berpegang pada prinsip kamu nak tolak DAP tu, maka kerajaan tak jatuh pun. Kerajaan boleh still masih, Anwar Ibrahim masih boleh merintah. Sebab 150 tolak 30 Barisan Nasional masih ada 120. So apa yang kamu takut sangat? So dia punya orang kata conclusion dia, kamu sembang je lah. Kamu masih bekerjasama dengan DAP, dengan PH. Itu yang Anthony Loke apa ke benda semua kata tu, kamu duduk sebelah lah apa benda lah. Itu yang saya nampak. So yang kamu cakap itu semua, kamu sebenarnya macam menipu diri sendiri sajalah.